Assalamualaikum and welcome back to me podcast mini studio KVSB. Kita kembali lagi dalam episod baru yang membincangkan tentang pengurusan dan kejayaan tetamu istimewa kita hari ini. Saya Najib Tusna dari 1 DBM Teknologi Pembinaan. Dan saya Syawal daripada 2 SBM Teknologi Maklumat. Dan kami adalah host anda pada episod kali ini. Untuk episod hari ini, kita akan bertemu juga dengan dua tetamu yang istimewa, sangat istimewa sebab dia merupakan usahawan yang berjaya dan juga merupakan alumni KV kita sendiri. Wow. Tak kenal maka tak cerita. So, bersama kami pada hari ini ialah pihak syarikat daripada Otai Burger yang akan berkongsikan pandangan tentang kejayaan dan usaha beliau membangun syarikat. Dengan tim masa dipersilakan. Sebelum tuan, saya Syawal dan ini Husna. Kita orang akan jadi host tuan pada Encik hari ni lah. Encik ke abang Saya abang lah, nampak muda lagi kan. Okay. So saya akan nak minta izin untuk abang-abang ni ceritakan sikit lah latar belakang abang lah. Macam cerita dari college ke, macam mana jadi sebelum abang join Otai ni. Saya lah. Dua-dua pun boleh? Dua-dua lah dah lagi okey. Tak apa, kita mula dengan Tuan Syamel dulu. Okay. So latar belakang Latar belakang. sedikit ringkas. Saya nama Syamel Daniel bin Syarul Amin, umur 27 tahun. So saya ni batch ABC ni tahun 2014 hingga tahun 2017. Oh. So saya dalam program perakaunan. So saya belajar di sini, habis praktikal saya praktikal dengan Otai. Ada bawah Otai ni ada Otai Academy. Oh. So Otai Academy ni dia ajar kita lah. Yang pertamanya ilmu solat, ilmu HR, account marketing. Selain daripada niaga burger. So teori kami ni 30%. 70% ni cari duit, belajar niaga. So itulah. So pengalaman saya kerja dengan Otai 2 tahun. Saya berniaga, alhamdulillah sekarang dah 6 tahun berniaga. 6 Lama juga So sekarang ni saya dah ada 9 gerai dan cawangan saya di Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. So kalau nak jumpa abang Syamel ni dekat area Kuala Selangor je lah. Kuala Selangor, Sungai Buloh saya ada. Oh, ada. Okey. Berdekat kan. Ya. Untuk ni. Ya. Oh, saya. Kena. Nama saya Ahmad Nabil. Okey. Saya berasal daripada Pahang lah. Saya pun salah seorang alumni College Vocational. Cuma bukan di Sungai Buloh ni, tapi daripada KB Kuantan dalam bidang perniagaan. Okey. Macam mana cara saya boleh kenal Otai ni? Cerita dia sebenarnya bila kita berada di dalam last year, kita mesti akan tertanya-tanya kita akan pergi ke mana. Jadi ke mana? Ya, so saya tak tahu dalam bidang perniagaan ni apa yang kami dilatih hanyalah dalam bidang pengurusan pejabat sahaja. Oh. So saya terfikir masa tu takkan saya nak duduk dalam pejabat selama-lamanya. Betul. Sebab kita lelaki ni dia akan terfikir ke depan ni awak nak jadi macam mana. Lepas tu income awak nak berapa. Daripada situ saya ni didedahkan dengan perniagaan Otai Burger ni. Dia buat roadshow di KV saya. Saya pun berminat dan masa tu pun apa yang saya dah belajar saya tolak tepi dulu. Sebab yang penting apa yang kita nak buat ke depan. Dan daripada situ saya masuk dalam Otai tahun 2019. Menjalani latihan selama setahun 3 bulan tak silap. Selepas setahun 3 bulan, Otai bagi kita modal untuk kita mulakan perniagaan. Dan sekarang ni alhamdulillah dah berniaga masuk tahun yang kelima. Dah ada 10 gerai. Banyak juga Ada di Cawangan Sepang lah. Oh, ada Sepang lah. Ya, betul. So maksudnya abang Nabil join Otai sebab minat lah. Sebenarnya tak minat pun. Saya minat satu lah, saya minat duit. Oh. Okay. Betul semua. Semua orang minat betul tak? Betul. So duit ni apa saja yang kita nak buat, kita ketepikanlah minat kita. Tapi yang penting halal lah. Halal lah. Okay. So saya ada kaji jugalah tentang pengusaha Otai ni lah. Ya. So yang saya dapat tahu adalah pengusaha Otai ni dia pernah datang ke Kuala Lumpur waktu umur 17.
Betul. And dia berniaga tapi dia gagal. And then lepas beberapa tahun tu dia fikir macam tak boleh jadi ni, dia kena buat sesuatu kan. Yeah. So dia start pengusahaan untuk mulakan perniagaan burger. Okay, and then lepas dia dah berjaya buat jual burger, dia fikir macam ilmu dia ni dia kena sebarkan kepada orang lain. Betul. Then dia pun tubuhkan organisasi otai ni lah. Ya. Okay. Boleh saya tanya sikit soalan? Okay. Jadi kita tahu tadi kita dah tahu latar belakang otai kan? Ya. Saya nak tahu apa tujuan sebenarnya otai ni ditubuhkan? Otai ni ditubuhkan sebenarnya satu tujuan je, untuk kita bantu anak-anak muda kita ni dalam bidang perniagaan lah. Kita punya target sebenarnya lebih kepada orang Melayu Islam. Dan peluang ni sebenarnya sangat penting kepada anak-anak muda yang tidak bernasib baik dalam bidang pelajaran. Kita lebih utamakan kepada yang tu sebenarnya. Tapi bila mana benda ni boleh bagi impak yang sangat baik, so selepas kita cuba kepada anak-anak Melayu yang dikatakan kurang bernasib baik dengan pelajaran ni, kita buka juga peluang kepada anak-anak universiti, anak-anak pondok. Tapi tujuan dia satu je, kita nak bantu orang-orang Melayu kita ni dalam bidang perniagaan. Sebab kurangnya pendedahan perniagaan ni di kalangan anak-anak Melayu. Betul. Okay, tapi saya ada soalan sikit lah. Since otai ni untuk orang Melayu kan, Ya. boleh ke kalau macam orang kaum lain join macam Indian ke Chinese ke untuk join otai ni? Dia syarat dia sebenarnya satu je, Muslim. So, Muslim memang tak boleh join lah. Kalau non-Muslim ni kita tak berapa galakkan sangat lah. Sebab antara aktiviti harian kita banyak kepada solat berjemaah. Lepas tu ada buat mengaji. Maksudnya dalam pembelajaran kita ni memang 30% teori, 70% praktikal. Tetapi 30% teori tu lebih kepada agama Islam tu punya didikan kat situ. Sebab tu kita lebih kepada Islam lah. Oh, faham. Okay. Kan abang-abang kan dah ada pengalaman bekerja dengan dah pernah belajar semua kan. Saya nak tanyalah, dalam pengalaman abang ni, apakah kesilapan yang biasa yang selalu dilakukan oleh usahawan baru? Yang abang nampak lah. Kesilapan biasa ni selalunya diorang ni tak sabar. Contoh, nak buka bisnes ni, kita kena turun padang. Kita kena ada pengalaman tu sendiri. So macam di otai, kenapa kita tak, seorang budak ni dia terus jadi usahawan? Tak boleh. Dia kena bekerja dulu. Betul? Sebab apa? Dari situlah dia akan tanamkan dia punya mental dia, fizikal dia jadi jadi kuat dengan pengalaman kerja ni. Dan kebanyakan orang ni dia terus buka bisnes. Pengalaman tak ada kan. Tapi ada duit buka bisnes singkuk. So macam kami start daripada zero. Daripada kami tak ada duit, otai bantu bagi modal. Yang best dengan otai ni dia ada koperasi Otai Berhad. So dia tolong kami yang nak berniaga ni, dia bagi modal. Bagi pinjam tanpa riba. So untuk kami berniaga. So daripada situlah orang kata kami selamat satu daripada riba. Itu satu. Yang kedua, dengan pengalaman kerja ni insya-Allah kita boleh survive. So kata nak sumbang tu tak ada lah. Macam kami sini pengalaman kerja saya dah 6 tahun, 7 tahun. Yang Nabil ni dah 5 tahun. Alhamdulillah okey lagi sampai sekarang. So saya cakap tadi kenapa banyak orang jatuh bisnes kan? Sebab yang pertama diorang ni kurang pengalaman lah. So maksudnya pengalaman ni penting lah untuk jadi usahawan yang berjaya. Ya, betul. Pengalaman kerja. Bagaimana abang mendidik dan membimbing generasi muda dalam bidang keusahawanan? Bimbing generasi muda. Yang pertama So good. Boleh tak. Kenapa? Itu bagi boleh. Boleh. Ulang balik tak? Okay. Bagaimanakah abang mendidik atau membimbing generasi muda dalam bidang keusahawanan? Yang pertama sebenarnya kita akan ubah dia daripada segi sikap dan pemikiran dia lah. Kan? Macam yang Syamil bagi tahu tadi, kelemahan orang-orang kita ni sebenarnya bila dia nak buat sesuatu, dia nak cepat. Jadi mindset yang macam tu kita kena buang. So cara dia letakkan di tempat yang paling terendah sekali lah. Sebab tu kita nak jadi usahawan dalam Otai Burger ni,
kita kena pastikan dia buat kerja yang paling bawah sekali. Maksudnya turun di padang, jaga gerai burger tu sendiri. Dia kena merasai benda tu dulu. Macam mana nak menguruskan gerai yang sekakagera tu lah. Sebab guru kami selalu pesan, Melayu jual burger ni bodoh. Tapi kalau gerai burger pun tak boleh jaga, 2 kali bodoh. Jadi uruskan satu tu dulu. So pelan-pelan kita akan ajar dia cara menguruskan orang pula. Jaga gerai dulu. Benda yang orang cakap apa? Tak hidup. Benda mati. Dia boleh urus satu gerai, dia kena belajar uruskan orang pula. Sebab kalau orang yang boleh menguruskan manusia, setakat nak handle berapa biji gerai sekalipun, bukan satu masalah. So Otai ni dia ajar kita untuk start daripada kecil dah dulu, and then berkembang. Betul. So ada soalan lagi. Apa pandangan abang kan tentang peranan TVET dalam melahirkan usahawan masa sekarang ni lah? Sebab kalau kita dapat tahu, TVET ni kan dia mempertekankan hands on kemahiran tinggi lah ikut bidang sendiri. So apa peranan? InsyaAllah peranan TVET ni bagus lah. Kata apa, skill untuk pelajar-pelajar yang nak mencuba. Dan untuk maklumat, generasi sekarang ni skill ni penting. Dalam dunia untuk cari duit ni, skill ni penting. So, daripada pengalaman saya sendiri, kawan-kawan saya sendiri pun, kebanyakannya, diorang tak sama belajar. Kata diorang habis praktikal, diorang terus kerja, kerja sambil belajar. Untuk diorang naik pangkat, diorang sama belajar sekejap. Lepas tu naik pangkat, kerja balik. Sebab apa? Ingat, sebab apa kita nak cari skill kan, sebenarnya bukan untuk kita sama belajar. Untuk kita bekerja, ada skill untuk kita cari duit makan luar. So itulah peranan. So kita ni, macam saya sendiri pun daripada awal lagi saya bertanam dalam fikiran saya masuk KV ni, vocational ni, saya nak belajar skill. Sebab apa saya tak nak belajar diri sendiri? So based on saya lah. So saya nak bekerja. Ya, sebab kita dapat tahu pun syarikat sekarang ni kan dia akan more to like into the skill instead of like belajar saja. Sebab kalau belajar je tak erti benda fizikal tak boleh juga kan. Dan pengalaman saya sendiri pun, kawan-kawan saya yang dalam bidang akauntan ni lah, dia bidang saya tahu. Maksud kata diorang pergi kerja, diorang boleh demand gaji. Kerja dekat tempat lain. Sebab ada proses. Sebab apa orang semua nak skill berbanding CJ. Itulah dekat. Ada soalan lagi lah. So perbandingan, saya nak tanya bandingan lah kan. Kan Otai ni kita belajar and then at the same time kita ada kerja lah kan untuk jaga burger lah. So apa perbezaan dia dengan orang yang buat Grab, buat Panda, rider lah? Nak tanya apa perbezaan dia? Beza dia dengan Otai cakap tadi dengan pekerjaan sendiri betul. Contoh buat Grab bagai itu ni. Okey, itu untuk cari duit makan. Itu sama juga macam kami. Kami ni niaga burger untuk cari duit makan yang kami boleh dapat lebih. Sebab apa? Kami ni dalam bidang usahawan. Maksud kata makin banyak gerai, makin banyak untung lah. Makin banyak income. So itulah beza dia. Beza dia kami tak ada limit. Income kami tak ada limit. Berbeza dengan macam saya. Okey. Perniagaan saya masih jalan. Tapi saya tak turun padang. Betul lah. Beza tak? Beza. Sampai kalau kita tengok pada yang kerja dekat tempat mana dia tu beza dia. Bekerja sendiri dengan usahawan. Itu beza dia. So kita dah sekarang dekat penghujung podcast, tapi saya ada satu soalan. Dan dapat dengan abang, apakah pesanan terakhir untuk kepada pelajar KV dan menonton di luar sana? Untuk Abang Nabil. Kata-kata terakhir lah. Kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini. Di luar sana yang nak cari kerja. Okey, dunia sekarang ni dia tidak memandang apa yang you tahu. Dia cuma nak tahu apa yang you boleh buat. Sebab pekerjaan tu ada. Tetapi kalau tidak memenuhi apa yang dia orang nak, berapa you punya pointer pun dia tak akan pandang. Jadi janganlah malas untuk kita ni mencuba belajar benda yang baru. Maksudnya jangan kita terperangkap hanya dalam satu bidang sahaja. Contoh, awak dalam bidang apa? Saya dalam bidang teknologi maklumat. Samalah. Saya Lain. teknologi peminat. Okey.
Walaupun awak teknologi apa tadi? Maklumat. Teknologi pembinaan, tak semestinya awak hanya perlu belajar yang tu saja. Cuba ambil tahu pun apa benda lain juga. Dan supaya kita ni orang cakap apa? Diri kita tu sebenarnya pun orang cakap apa? Ada kualiti lah. Ada kualiti lah kan. Banyak benda kita boleh buat dan secara tidak langsung kita ni membuatkan diri kita ni laku di pasaran. So point dia sebenarnya jangan malas lah. Sebab apa? Bila mana kita malas, kita akan jadi bodoh. Bila kita bodoh, kita akan jadi miskin. Itu je. So kena rajin sebab bila kita rajin, kita akan jadi pandai. Bila awak dah pandai, awak akan jadi kaya. So itu saja apa yang saya boleh pesan lah. Terima kasih Tuan ke atas perkongsian yang menarik dan boleh dijadikan panduan. Jadi sekali usaha yang gigih akan dapat membentuk jati diri seseorang menjadi beryakin dan berpengalaman dalam membangunkan satu syarikat yang berjaya. Untuk audience, untuk episod yang seterusnya kita akan bersama dengan alumni college kita yang lain lah, yang akan menerangkan tentang pengalaman dia kat KB dan apa yang dia buat selepas dia habiskan diploma di sini. So itu saja. Saya Mudah Darakasan Syawal mengucapkan ribuan terima kasih atas penonton yang menonton podcast Mini Studio KBSB. Suara Pelajar. Suara inovasi. Assalamualaikum.